Ada geng. Sungai cantik. Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita di channel Syam mencari serat padu. Okey geng, hari ni macam biasa aku turun lagi memancing. Hari ni aku berada di Sungai Lipis geng. Alang-alang balik kampung macam biasa lah, cari serat padu. Okey geng, macam biasa kepada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Buat sahabat subscriber yang selalu support channel aku tak putus-putus, aku ucapkan jutaan terima kasih. Korang memang terbaik geng, kerana sentiasa support channel aku. Aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Terima kasih geng. Okey geng, hari ni macam biasalah turun Sungai Lipis. Target aku nak cari ikan kenerak geng, baung kenerak ataupun baung tinggang. Semoga ada saiz padu untuk hari ni. Okey geng, macam biasa teruskan menonton, stay tune geng. Okey geng, aku dah set up. Untuk setup yang pertama ni macam biasa geng, target utama aku nak cari ikan kenerak. Ini dia umpan cengkerik. Jom kita buat balingan dulu. Semoga ada strike padu, strike manis-manis untuk hari ni di Sungai Lipis, insyaAllah. Okey geng, bismillah. Okey geng, nak set lagi satu joran. Allah, lucu geng. Alah, lucu. Ada makan lah. Habis umpannya. Kita pasang ni. Terangkat geng. Aku dah ikan dulu. Ni tadi lah dia denyut. Ada geng. Ada geng. Padu saya dia.
Padu saya ni. Padu saya ni. Allah Rabbi. Rasa kena rak air. Dia macam dia punya mendap dia. Oh dia timbul. Betul geng. Rasa macam kena rak. Oh ya geng. Alhamdulillah geng, ikan target. Ikan target sudah mengena. Dimakan dilepas, dimakan dilepas. Kejap. Bismillah. Allah Rabbi. Alhamdulillah geng. Padu saya dia. Warna hitam ni kena rak dia. Saiz dalam 800 gram ada kot. 700 gram, 800 gram. Ikan target ni. Dia makan dalam lah. Memerut. Okey. Alhamdulillah. Dapat kat ikan target. Dia punya makan style dia. Dia makan dia lepas. Dia punya isi perut dah keluar. Ikan ni punya geng, ada dua jenis geng. Satu bawang kenerak, satu lagi bawang kenerak tinggang. Yang bawang kenerak tinggang tu, dia isi dia ada dua jenis. Satu yang warna putih dan satu lagi warna kuning. Tapi orang cakap yang isi putih tu lagi sedap. Yang ni tak tahulah isi putih ke kuning. Kalau nak tahu kena potong lah. Tapi ni warna hitam yang sebelumnya aku dapat tu warna kuning. Dia punya kulit. Dia punya gigi menakutkan. Okey, kita daripada tadi yang makan jadi kot, yang lucut tu rasa dia kot. Satu tekan ya. Terkeluar dia punya isi perut. Aku pakai mata octopus. Ni mata ni untuk mancing laut je. Habis tali ya. Tali ni 80 pound. Okey, kita cari lagi strike. Kok ada lagi. Biasa ikan ni orang cakap dia biasa duduk sepasang atau satu tempat tu. Kita cari lagi pasangan dia. Okay, jom kita buat balingan lagi. Cari lagi pasangan dia. Saiz gorgon lagi. Bismillah.
Baru seekor geng. Pokok ada lagi ni. Bismillah. Geng, patutlah ada bunyi loceng. Rupanya ada ha. Kenerak. Anak kenerak. Ini saiz curut betul ni. Ha. Oh, ada lagi kan kenerak ni. Yang ni bukan pasangan yang dapat tadi, yang first ni. Ini halus sangat ni. Allah, terkeluar si perut dia. Terkeluar si perut dia. Oh ya. Ni ini kenerak. Kecil curut sangat ni. Ni release dia lah. Sebab terlalu halus. Oh tu. Okay geng. Masa masih awal lagi sebenarnya. Tapi umpan dah tinggal tinggal banyak ini. Dia nak habis dah umpan. Aku beli RM5 tadi. Aku pergi benter tadi. Aku beli RM5 je. Tak sangka pula hari ni rancak pula. Dia ambil umpan. Okey geng, sementara tu jom kita timbang ikan ni. Aku nak tahu juga berat dia berapa. Tengok macam saya kasar ni. Kita timbang ni. Tengok berapa berat dia. Kosong. Oi, boleh tahan tak geng berat dia? Oh. 1.035 sekilo geng ikan ni. Tengok je macam ni. Oh. Saiz kilo geng. Kenerak saiz kilo. Ingatkan tak sampai sekilo. Alhamdulillah geng. Sebab yang ada lagi makan ni. Jangan yang bawah. Jom kita terangkat. Kok dari ikan ni. Bismillah. Oh, ada ni. Ui, oh, kasar tak saiz. Ada saiz. Ikan apa ni? Oh, ikan lais geng. Kasar lais. Ikan lais. Ikan ni memang kalau umpan cikerik memang favourite dia. Strike yang ketiga hari ni. Alhamdulillah. Yang ni boleh lah kita tapau. Sebab memang saya dia besar-besar ni je. Dia tak ada saya besar lagi lah. Okay. Nice. Ada makan ni. Apa ni? Dia punya makan macam ikan besar. Ui, besarnya lais. Kembung perut. Duk makan kencing kerik. Dia punya tarik macam ikan besar. Oh, lais. Kembung dah perut ha. Penuh cengkerik dalam perut. Dalam mulut penuh cengkerik. Boleh tahan kot. Dapat 2-3 ekor. Buat lauk goreng ha. Saiz lais. Kasar-kasar lais ni. Kita baling lagi. Habiskan umpan ni.
Okay geng, macam biasa masa dah time. Alhamdulillah geng, hari ni ada juga strike. Tadi kena rak 2 ekor. Seekor lagi saiz curut aku dah release. Lepas tu ni ada ikan lais saiz manis-manis 2 ekor. Okey lah geng untuk hari ni. Kenderaan tadi aku dah timbang tadi, macam korang tengok tadi, saiz 1 kilo geng. Kenerak, tak tahu kenerak apa ni, tapi warna hitam ni. Macam ni lah geng, kenerak punya badan kesat. Saiz tak ada lagi strike. Aku tak dapat lagi saiz padu ni. Ok geng, macam biasa, pada korang yang baru jumpa channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Jangan lupa support channel aku dengan tekan tombol subscribe, like, share dan komen. Ok geng, kita jumpa lagi di next video mencari stat padu di sungai. Kita jumpa di Kuantan geng. Ok, assalamualaikum. Terima kasih geng.